Kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tengok hadis kita hari ni, insya-Allah di muka surat 267 yang ada buku. Yang tak ada tak apa, kita baca sama-sama, kita tengok sama-sama. Baik, hadis ni dalam bab yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal yang kita dah tengok hari tu beberapa ayat Quran yang menjelaskan mengenai dengan sifat tawakal kita dan juga yakin kepada Allah. Baik, yang kita bincangkan juga yakin dan tawakal ini digabungkan dan dalam satu bab menunjukkan betapa saling berkaitannya dia antara satu sama lain. Walaupun sebenarnya kalau kita cerita pasal yakin dia lain dengan tawakal. Tapi dia ada kaitan. Baik, jadi hari ini kita tengok hadis yang kedua daripada bab ini dan hadis yang ke-75 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang kita baca hari ini syarah Nuzhatul Muttaqin. Baik, hadisnya Athani maknanya yang kedua. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul qayyum alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih wa hadha lafdhul Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Baik, maksud dia kedua diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bahawa Rasulullah SAW berdoa dengan bersabda, Ya Allah, hanya kepadamu jua aku tunduk, patuh, redha dan menyerahkan segala perkara. Hanya denganmu jua aku beriman, percaya dan yakin. Hanya kepadamu jua aku bertawakal, berserah dan bergantung. Hanya kepadamu jua aku kembali taat dan mendekatkan diri. Hanya dengan hujah dan pertolonganmu jua aku berhujah dan melawan musuh-musuhku. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Engkau. Aku berlindung daripada bahawa Engkau menyesatkan daku. Engkaulah jua Tuhan yang maha hidup lagi maha mentadbir dan menjaga seluruh makhluk dengan sendirinya tanpa berhajat kepada mereka, yang sama sekali tidak mati, bahkan Engkau sentiasa hidup sejak azali dan selama-lamanya, manakala semua jin dan manusia itu mati. Muttafaq alaih, ini lafaz Muslim dan ia diringkaskan oleh Al-Bukhari, yakni diriwayatkan olehnya dengan lafaz yang lebih pendek. Baik, yang pertama kita ambil bawah tu dulu, muttafaqun alaih. Ingat lagi, bagi yang dah biasa masuk kelas ni lah, kita bincang dalam buku ulum hadis dulu kan. Muttafaqun alaih maknanya, saya tengok wajah-wajah yang masuk kelas dulu. Dah belajar dah. Okey, status paling tinggi. Tapi apa maksud bila kata muttafaqun alaih tu kan maknanya okey. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan hadis ini sahih. Jadi dia ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kita biasanya kalau hadis diriwayatkan oleh imam apa-apa, dia akan sebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi gitu. Tapi special untuk Bukhari dan Muslim, orang takkan sebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita tahu ilmu hadis, kita akan sebut muttafaqun alaih. Itu istilah, sebab nak gambarkan ini dia hadis standard sahih yang paling tinggi. Sebab dua-dua sepakat. Sebab tu hari ni kita biasa dengar tentang hadis sahih, hadis dhaif kan. Kalau orang tanya ni hadis ni sahih ke tidak, kita cuba test tengok dia tahu setakat mana pasal sahih, hadis sahih. Kita boleh tanya balik, awak nak sahih pada pendapat siapa? Nanti dia tanya balik, siapa pula dah sahih-sahih lah. Tu makna tak erti tu. Sebab sahih pada Imam Bukhari tak sama dengan Imam Muslim. Jadi ada hadis Bukhari kata sahih, Muslim kata tak. Ada hadis Muslim kata sahih, Bukhari kata tak. Jadi level paling tinggi ialah yang Bukhari dan Muslim dua-dua kata sahih.
Jadi sama juga Ibnu Hibban ada Sahih Ibnu Hibban. Maknanya ada hadis sahih pada Ibnu Hibban. Habis hari ni orang dah tak sebut dah kan sahih di sisi siapa. Sebab sebenarnya asalkan salah seorang daripada ulama hadis ini mengatakan dia sahih lah. Gitu je. Sebab nak meletakkan status sebagai sahih itu sangat susah berbanding nak mendhaifkan hadis. Ini kita dah bincang. Specialnya ilmu hadis berbanding dengan ilmu yang lain. Dan kalau benda lain, biasanya kalau ada bertembung pendapat kata yang ni betul, yang ni salah, kita akan ambil yang kata salah untuk berhati-hati. Tapi hadis tak. Hadis kalau ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif, biasanya kalau dhaif pun dia akan naik taraf. Dia takkan duduk dhaif lah. Dia naik taraf, hadis tu tetap akan diterima. Kita ambil yang lebih baik sebab untuk mengatakan satu hadis tu sahih, syarat dia sangat susah berbanding nak kata hadis tu dhaif. Contoh, riwayat hadis ada nama perawi-perawi. Kalau hadis tu hilang satu nama je, kita terus kata dia dhaif. Jadi maknanya nak kata mudah nak sebut hadis tu dhaif berbanding nak kata hadis tu sahih. Sebab tu bila dikatakan sahih, ulama dah sangat berhati-hati, maka kita akan terima dia sebagai sahih. Jadi macam mana kalau bertembung, seorang kata sahih, seorang kata dhaif, kita akan terima dia. Sebab satu kata sahih, yang dhaif tadi bila ada hadis yang sama kata sahih, maknanya yang dhaif tadi naik taraf dah. Dia dah tak dhaif lagi. Sebab tu kita hari ni kan bila jumpa satu hadis kita kata dhaif. Nanti dulu jumpa dak hadis lain. Hadis lain yang sama makna dengan hadis ni. Kalau ada dan status hadis itu hasan atau sahih, yang dhaif tadi dah naik dah taraf dia. Yang paling kurang dah jadi hasan li ghairi, dah diterima maksudnya hadis tu. Walaupun yang sekarang kita tengok dia dhaif. Ni saya sebut pasal hari ni semua orang kenal sahih dengan dhaif kan. Sebab dia dah jadi, orang kata dah terbuka kepada seluruh masyarakat. Jadi kita kena sebut. Kalau dulu masyarakat awam tak kenal, tak tahu hadis sahih dhaif. Sebab sebenarnya memang tak perlu tahu sangat pun. Dari sudut itu istilahnya science of hadis. Orang yang bidangnya saja yang perlu tahu. Kemudian orang sepatutnya yang dalam bidang itu pun dah ada etika dia. Sepatutnya orang yang dalam bidang hadis ini tidak akan menyampaikan hadis yang lemah kecuali kita bagi tahu lemahnya hadis tu. Jadi sebenarnya yang pegang bidang ni pun dah tersilap juga. Cerita juga ke orang walaupun lemah. Apalagi kita, yang masyarakat awam, kan, forward walaupun lemah. Hati-hati nak akhir zaman ni. Akhir zaman ni antara fitnah yang paling besar ni forward berita, forward message, forward WhatsApp tanpa kita pastikan kebenaran dia. Baik, itu muttafaqun alaih. Dan tadi disebut wa hadza lafdzul Muslim wa ikhtasarahu Bukhari. Jadi maksudnya yang kita ambil, memang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi ada sikit beza. Maksudnya yang kita ambil, kita baca tadi itu yang Muslim bagi tahu. Kalau dalam Bukhari dia potong sikit, pendek lagi daripada ni. Tu je beza dia. Baik, dan tengok hadis ni cuma 4 baris, tapi terjemahan dia 4 perenggan. Tu bahasa Melayu tu. Bahasa Arab ni bahasa yang paling kaya. Jadi tidak mungkin si miskin dapat menceritakan si kaya dengan begitu detail. Jadi bahasa kita agak miskin berbanding bahasa Arab. Sebab tu akhirnya kena guna perkataan yang banyak untuk menjelaskan ayat-ayat dalam hadis. Ni yang kita bagi tahu, kalau kita pandai bahasa Arab, ilmu kita insya-Allah boleh lebih daripada orang lain. Sebab kalau kita 1 jam kuliah bahasa Melayu, kalau kita pakai bahasa Arab, kuliah kita ni hanya memerlukan 15 minit saja untuk dapat ilmu yang sama. Kalau pakai bahasa Arab. Tapi sebab kita pakai bahasa Melayu, kita perlukan 1 jam. Lebih kurang lah 4 kali ganda, kan? Atau 3 kali ganda. Kita buat purata lah, kan? 3 atau 4 kali ganda lebih panjang daripada bahasa Arab. Itu bahasa Melayu kita. Okay? Jadi tak dapat tidak, memang kalau kita tak pandai bahasa Arab, kita belajar dalam bahasa Melayu, ilmu kita tidak akan menyamai orang Arab yang belajar dalam bahasa Arab ataupun orang bangsa lain yang belajar guna bahasa Arab. Dia takkan sama. Jadi bahasa Arab ni saya baru duk fikir-fikir merenung kan. Kita sekarang kan sebab dunia dah dijajah kan oleh kuasa besar dunia yang merupakan kafir harbi. Saya sebut kafir harbi sebab dia dah tunjuk wajah dia kan dalam peristiwa di Gaza. Memang dia memusuhi dan memerangi Islam. Saja-saja je bulan Ramadan baru ni kan nak lepaskan bom dia dan membunuh ratusan orang yang sedang berbuka puasa, yang sedang berpuasa.
kan. Jadi dia memang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, dan mereka lah yang mengatur sistem dunia sekarang. Baik. Jadi dalam bab ini kan, dalam bab pendidikan keilmuan, sistem kita semuanya pakai sistem dia. Jadi maknanya bila dia yang aturkan apa yang ada pada kita, maka kita kena ingat satu perkara kan, selama ni kita duk pakai sistem dia, kita rasa okey-okey aja, cuma kita islamikkan gitu kan. Ada islamik sistem dia kan, kita islamikkan, kita rasa okey-okey je dengan sistem dia. Baik, persoalannya sekarang, kita sebagai orang yang beriman, kita lebih percaya dan yakin kepada satu sistem yang diaturkan oleh pencipta dan pentadbir alam ini, atau lebih yakin kepada satu sistem yang diaturkan oleh fikiran manusia, apalagi manusia itu manusia yang tidak beriman. Kan mereka pakai akal kan, dia tak pakai wahyu. Dia buat sistem apa pun dalam dunia ni, sistem kewangan ke, ekonomi ke, sosial ke, apa-apa sistem pun dalam dunia ni, dia buat berdasarkan akal dia kan. Sebab dalam kitab dia tak ada cerita macam mana nak wujudkan bank Islam kan. Dia tak ada cerita macam mana nak wujudkan sistem kemasyarakatan tentang Islam, kekeluargaan Islam, tak ada. Jadi semua pakai akal je. Akal manusia yang sangat lemah. Sebab apa kita kata sangat lemah? Sebab Quran bagi tahu macam tu. Quran bagi tahu orang kafir ni dibandingkan orang beriman, dia punya cara fikir dia, dia punya kelapangan dada, kelapangan fikiran dia, itu Allah bagi satu misal, ibarat kan, perumpamaan. Orang beriman ni lapang dada dan fikirannya, sedangkan orang kafir itu dia punya fikiran dan dada dia tu sesak, sempit, seumpama orang naik bukit. Siapa pernah hiking? Tak pernah. Kalau nak faham ayat ni, pergi hiking. Buat aktiviti muslimat, hiking untuk memahami ayat surah Al-Anfal. Tak sedap, cari balik ayat berkenaan dengan keadaan orang kafir tu memang disifatkan sesak, sempit, macam hiking, macam naik bukit. Jadi nanti buat hiking, lepas tu bila time dah pakat dah sesak nafas, okey kita rehat. Tahu rasa kan? Baru turun balik dah, cukup lah. Kot 10 meter naik dah sesak lah. Mana tahu kan? Turun balik. Dah tak pernah ni memang dia cepat sesak nafas. Sebab tak pernah kan. Lain dengan kaki hiking, stamina dah lebih. Sebab kita kalau berjalan naik tak sama dengan berjalan mendatar kan. Kalau berjalan turun makan break kan. Berjalan mendatar makan tenaga. Berjalan naik melawan graviti. Yang tu yang penat dia okay. Jadi kalau kita katakan Allah bagi tahu keadaan orang kafir tu, fikiran dan dadanya macam tu, sesak. Jadi dia orang ni buat sistem apa pun, berfikir macam mana pun dalam keadaan orang sakit mental. Orang yang sesak dada dia tu, dia sempit dada dia, dia confused, dia sebenarnya kita kata kalau buat keputusan apa-apa tu tak luas gitu kan, tak jauh fikiran dia. Sebab itu akhirnya sistem mereka ni selalu berubah, bertukar-tukar. Kita tengok bahasa lah paling senang. Bahasa kita bertukar-tukar kan. Siapa belajar darjah 6 punya ni, yang umur macam ni, darjah 6 kita punya kan, kita punya darjah 6 bahasa Melayu dah tak boleh pakai sekarang kan. Bertukar-tukar dah kan. Tapi bahasa Arab tak pernah berubah. Daripada zaman Nabi punya bahasa Arab sampai sekarang, itulah sistem ni. Sebab bahasa Arab tu datang daripada Allah, wahyunya kan dalam Quran. Dan sistem tu tak pernah berubah, sistem bahasa tu. Saya kadang-kadang fikir, kenapa lah nak kena ubah bahasa ni. Akhirnya kita belajar tak habis-habis kan. Tak sudah-sudah lah, sebab berubah-ubah itu kan masa tu sepatutnya kita boleh guna untuk belajar benda lain, belajar banyak lagi benda yang lebih memajukan. Baik, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita nak jelaskan ni dalam konteks bahasa. Baik, kita tengok doa ni tadi, makna doa ni. Yang pertama, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Ni sampai kejap. Perenggan yang pertama ni sampai beriman, percaya dan yakin. Maknanya sampai wabika amantu. Ni biasa baca kan doa ni kan, selalu dengar kan. Ni hadis dia. Allahumma laka aslamtu wabika amantu. Itu perenggan yang pertama. Kepada engkau aku menyerahkan diri, tunduk patuh, dan kepada engkau aku beriman. Beriman ni ditambah percaya dan yakin. Sebab iman dia mesti yakin. Sebab tu kita timbulkan tadi
mana kita lebih yakin sistem yang datang daripada pencipta kita dan sistem yang datang daripada orang kafir tu? Kan? Keyakinan kita tu. Ni soal keyakinan sebenarnya. Bila kita okey-okey je, itu makna keyakinan kita kat mana? Sampai kita lebih percaya hari ni kan, kita lebih percaya segala-gala yang datang daripada barat berbanding dengan apa yang datang daripada Islam. Kan bila kita bagi tahu daripada Islam, katalah kita bagi tahu okey ni Nabi buat macam ni. Terus je kita boleh jawab, itu zaman dulu. Kan? Itu orang Arab, gitu kan? Contohlah kalau kita sebut pasal kayu siwak. Ada tak dalam fikiran kita, oh itu zaman dulu, sekarang orang pakai berus gigi? Tak, dia bukan gitu. Dia yang cerita zaman dulu, zaman sekarang ni, itu termasuklah tu doktrin pemikiran yang buat kita berfikir zaman semakin moden, zaman semakin hebat, semakin baik itu. Dan benda-benda yang ada zaman sekarang makin canggih, itu termasuk yang ditanamkan dalam fikiran kita. Padahal kita semua tahu yang mana jauh lebih baik antara berus yang dibuat daripada plastik itu berbanding dengan kayu siwak yang asli daripada pokok. Manfaat dia tak sama. Walaupun ada yang kata okey, bila Nabi sunahkan kita untuk bersiwak, kita sekarang kan pakai berus gigi, jadi kita boleh ganti. Tak sama. Tanya doktor gigi, boleh tak berus gigi 5 kali sehari? Rosak gigi kita. Berus gigi pakai ubat gigi tu sampai 5 kali sehari. Doktor pun tak suruh 5 kali sehari kan. Doktor suruh 2 kali. Baik, kalau doktor suruh 2 kali, lepas tu Nabi suruh tiap kali nak solat, maknanya minimum 5 kali sehari. Dari situ kita dah boleh faham sepatutnya. Maksudnya Nabi bukan suruh kita gosok gigi dengan benda-benda canggih apa pun, tapi pakai kayu siwak boleh 5 kali sehari, bahkan lebih pada tu. Sebab Nabi bukan sebut 5 kali juga. Nabi kata setiap kali nak solat. Jadi siapa yang selain pada solat 5 waktu, tambah solat duha 6 kali, tambah solat tarawih 7 kali, tambah tahajud 8 kali. Maknanya kita kata boleh sebanyak mana pun. Bahkan ada orang yang memang kayu siwak sentiasa ada dalam poket. Bila-bila masa je dia bersiwak. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa makruh kalau lepas zuhur. Tengah hari dah makruh dah. Okay. Jadi itu maknanya soal keyakinan. Jadi apa yang Nabi buat bukan cerita zaman dulu. Itu memang yang mereka cuba tanamkan sehingga akhirnya kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Sebab dengan mengatakan, oh itu zaman dulu. Dah. Kan? Kita kata, oh zaman dulu makanan dia ialah dia makan kambing, dia makan benda-benda hak yang zaman dulu tak ada lah, jelly, burger, pizza gitu kan. Kita kata itu zaman dulu kan. Orang zaman dulu kalau kat tanah Melayu kita, dia makan ubi rebus kan. Dia makan apa lagi, kalau ubi kayu dia rebus makan dengan kelapa. Dia makan makanan dia gitu-gitulah. Oh zaman moden ni lain. Dah, Islam tak ajar serta. Macam mana? Betul. Jadi maknanya dia bukan cerita oh zaman dulu gitu, zaman sekarang jadi canggih moden, orang dapat banyak alat apa, dah boleh buat macam-macam makanan kan. Dah. Islam tak ajar suruh pilih yang lebih moden. Islam ajar suruh pilih yang lebih baik. Sekarang persoalannya makanan mana yang lebih sihat. Jadi kita kena balik kepada yang lebih sihat. Memang yang orang, kalau nak tahu bukti lah kan mana lagi sihat, bukti dia tengok generasi yang lebih sihat. Generasi yang lebih sihat tu yang makan makanan macam tu, moden-moden tu ke, atau generasi yang duk makan ubi rebus tu? Maknanya makanan generasi ubi rebus tu lebih sihat. Tengok apa benda dia makan tu lebih sihat. Makanan dia kan bungkusannya pakai daun keladi, daun pisang kan. Daun-daun tu yang organik, sekarang kita panggil dia organik. Padahal orang dulu kita ni organik belaka dah. Sampai tak ada nama organik. Sebab semua memang organik dah. Kalau tiba-tiba kata kimia, kimia ni kan sistem yang dibuat juga oleh barat kan. Kadang-kadang kan tengah basuh pinggan, saya fikir tengok kenapa kita kena letak kimia kat pinggan kita. Silap bulan orang yang basuh pinggan tak bersih tu, sampun tu kita makan. Cuma dah kering kan, kita tak nampak. Lepas kita kuah masak lemak tu, dia basah balik. Sampun tu basah balik, tapi kita tak nampak. Chemical kan, bahan kimia. Kemudian apa lagi, kita kata kita dengan selamanya bunuh binatang-binatang dalam rumah kita tu yang kita rasa menyusahkan tu, semuanya kita seksa hidup mereka dengan racun. Jadi dia matinya tu kehausan. Kan ada yang kita bagi dia makanan sampai dia haus pergi cari toilet. Lepas tu dia mati kat toilet.
Dan kita tak rasa tu salah sebab dia dah jadi macam satu budaya sekarang. Kan? Kalau pokok kita racun juga, rumput kita racun juga, semua kita, tumbuhan, pokok, haiwan, semua kita sakiti mereka tanpa rasa bersalah. Sedangkan kalau kita kata oh itu zaman sekarang kan memang itulah alat-alat dia, kan bahan-bahan dia. Zaman dulu lain lah, dia orang tak ada benda-benda ni. Kita fikir macam tu. Padahal Islam ajar jelas, bahawasanya dalam bab alam ini kita ambil apa yang terbaik, bukan kira zaman dah. Kira mana yang lebih baik. Sekarang barulah orang nak mula organik, kan, nak balik semula. Padahal kita dah macam tu dah. Lepas tu penjajah itu datang membuatkan semuanya jadi rosak, binasa dengan kimia-kimia yang terlalu banyak. Barulah kita berfikir semula untuk balik pada asal kita. Sebenarnya kalau kita faham dalam konsep keimanan, orang beriman tak akan sama sekali pernah berfikir untuk menghasilkan suatu benda yang akan menyakiti manusia dan alam. Sebab kita kan ada tanggungjawab tu, menjaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia dan jaga hubungan dengan alam. Jadi kalau kata plastik, sekarang kita tahu plastik mencemarkan alam, ini confirm bukan orang beriman yang cipta. Ada je benda yang tercipta yang mencemarkan alam, yang sekarang akhirnya orang baru sedar lepas alam dah rosak. Itu pasti bukan orang beriman yang cipta. Orang beriman dia masa dia cipta awal lagi, dia dah fikir dah, benda ni takkan merosakkan alam. Macam yang kita pernah sebut pasal rumah kayu. Sekarang saya duduk tengok kan, rumah kayu ni memang selamat alam. Kalau dia runtuh pun alam selamat. Alam semula jadi selamat kan, dia jadi baja balik kan. Kalau dia runtuh pun alam selamat, kita yang duduk dalam tu pun selamat. Secara kesihatan kita kan, diri kita pun selamat. Lepas tu saya terfikir kan, rumah kayu ni kadang kalau kita misalnya duduk kat kawasan banjir, kita boleh buat tinggi kan. Masa kita muda kita larat lah naik tangga. Lepas tu tua-tua nanti macam mana? Senang je, potong bagi pendek. Betul. Dan potong. Saya memang tengah nak buat, dan saya fikir macam tu. Saya cakap dengan suami saya kan, dia kata nanti tinggi tu kita nak naik tua-tua nanti tak larat macam mana? Saya kata kan rumah kayu boleh potong kan. Bila tua nanti tak larat bukan boleh potong macam mana cara? Kan boleh kan potong. Lepas tu kalau dulu orang angkat rumah kan, sekarang orang dah tak power, dah tak banyak badang dah zaman kita kan. Tak larat nak angkat orang, okey, tak larat nak angkat rumah, okey pakai kontena. Angkat dulu kontena tu tepi kan, potong dia punya batang tiang tu, letak balik. Batu tak boleh buat kan. Rumah batu tak boleh. Kalau nak rendah runtuh teruslah buat lain. Memazir yang terbuang tu buang macam tu je. Rumah kayu boleh dijual, potong tu sekerat berapa meter tu boleh jual tu. Dapatlah nasi lemak berapa bungkus. Jadilah dah kayu mahal pula kan. Dan ia tak ada yang tersia-sia kan, tak ada yang terbuang. Itu maknanya sebenarnya kalau kita kata oh itu tradisional zaman dulu, dah, inilah dia buatan orang beriman. Sebab kita tahu itu tidak akan merosakkan alam kan? Jadi hari ini pula kalau dengan bangunan moden, tambah lagi ada yang membuatkan panas kan, bumi panas gitu dengan cermin pantul apa semua tu kan. Maknanya itu kita hanya berfikir tentang kenikmatan kita, tapi kita menghancurkan alam sekitar. Itu bukan sifat orang beriman. Jadi ni bukan, rumah ni benda besar, kita ambil yang kecil-kecil pun termasuk ni. Kalau kita nak, saya terfikir kot satu hari macam mana agaknya kalau kita pakai beg tangan yang organik, boleh. Sekarang kan masih chemical kan, susah tu nak bertukar. Saya pun masih pakai yang macam ni. Tapi saya fikir kalau satu hari saya pergi ngajar pakai beg tikar mengkuang, macam mana? Okey dah, mesti orang pandang ni. Terpelik sikit. Pelik lah untuk zaman kita sekarang. Tapi pelan-pelan lah kita nak cuba kan. Saya dah mula dengan pinggan mangkuk, sudu-sudu kayu. Cuma masih ada yang kaca tu yang 15 tahun yang lalu tak pecah-pecah. Yang tu je. Itu masih dipakai. Tapi kalau yang baru beli, kita usaha kan, usaha untuk pakai yang kayu. Maknanya kalau dia jatuh ke bumi pun dia tak merosakkan alam. Dia akan jadi baja kan, reput jadi baja semula. Itu yang maknanya Islam mengajarkan kebaikan untuk kita lakukan dalam dunia ni. Kebaikan yang kita bukan hanya fikir diri kita sendiri. Baik, kemudian perenggan yang kedua, hanya kepadamu jua aku bertawakal, berserah dan bergantung tu potongan daripada wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Khasam tu maknanya aku berhujah.
berhujah dengan musuhku, itu kita kata kepadamu, kan, aku berserah hanya kepada Allah. Kita maksudnya lebih ke, kalau kita nak berhujah dengan musuh, maka kita minta pertolongan daripada Allah. Okay? Baik, kemudian kita tengok pada ni terus lain takhrij. Hadis ni dikeluarkan dalam bab apa itu? Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, bab firman Allah Ta'ala, wa huwal azizul hakim. Dialah jua yang maha perkasa, yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun, lagi maha bijaksana. Surah Ibrahim ayat 4. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhan yang maha bersifat dengan keperkasaan. Maha suci ia daripada segala perkara dusta yang mereka sifatkan Allah dengannya, seperti dakwaan mereka bahawa Allah mempunyai anak dan sekutu. Surah As-Saffat ayat 180. Dan kemudian yang ketiga, walillahil izzatu wali rasulih. Milik Allah jualah keperkasaan yang sebenar dan juga milik Rasulnya dengan limpah kurnia daripadanya. Al-Munafiqun ayat 8. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-11 stroke 101, manakala Muslim pula meriwayatkan hadis ini dalam kitab Zikir dan Doa, bab memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keburukan apa yang telah dilakukan oleh si pemohon dan daripada keburukan apa yang belum dilakukan. Hadis nombor 2717. Dan kita ambil inti dia. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini ada dalam bab kitab Tauhid, dalam bab menjelaskan firman Allah tadi. Baik, dalam Sahih Muslim, hadis ini duduk dalam kitab Zikir dan Doa. Baik, ini menunjukkan bahawasanya hadis tadi adalah doa, kan? Doa, dan doa itu berkaitan dengan akidah. Gitu kan cara kita faham kenapa perlu kepada takhrij. Salah satunya supaya kita tahu hadis ini cerita tentang apa. Jadi ini doa yang boleh kita amal. Biasa amal tau. Doa tu, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Kepada engkau aku berserah, ya. Baik, tak apa, ya. Iklan. Baik, huraian hadis, aslam tu, perkataan aslam tu tadi, Allahumma laka aslam tu. Baik, apa makna aslam tu? Kepada engkau aku tunduk patuh, ya. Jadi makna dia ialah aku tunduk patuh, redha dan menyerahkan segala perkara, yakin aku menyerah diri kepada perintah dan urusanmu, serta aku redha dengan segala hukum dan apa jua yang engkau putuskan. Maksudnya bila kita kata kita serahkan diri kepada Allah, maksudnya apa gitu? Dia kalau kita nak faham, mungkin ibarat macam kita ada istilah serahkan diri ni polis, gitu kan. Kalau polis nak tangkap kita kata okey, saya serah diri. Apa maksud serah diri? Apa maksud dia? Kalau kita dengan kawan kita bertanding, lawan, kita kalah, okeylah saya menyerah. Apa maksud dia? Kan tahu tapi tak tahu nak cerita kita. Ya? Tak juga. Tawakal kan kita nak serah ke Allah, lain pula. Ni kan kita menyerah dekat orang tu, kat polis gitu. Menyerah maknanya kita ambil definisi kat sini, maknanya tunduk, lepas tu patuh, kan? Lepas tu redha. Dah lah, redha ni maknanya dah kita lepas. Dah lah nak buat apa-apa kat aku pun buatlah. Tu maksud menyerah tu. Dah ngaku kalah dah, buatlah apa nak buat, kan? Menyerah, kan? Baik, maknanya semua yang ada pada kita tu kita macam dah kita dah tak ada apa-apa dah, tak ada daya dah kepada diri kita. Buatlah apa kau nak buat. Itu maknanya menyerah. Jadi penyerahan diri ini fitrah manusia. Kita biasanya suka serahkan diri kita kepada satu kuasa yang kita rasa boleh. Satu mungkin kuasa tu lebih besar daripada kita, atau kadang-kadang sebab kita dapat manfaat, faedah daripada kuasa tu. Dan biasanya manusia tu ada fitrah tu, ada naluri nak menyerahkan diri kepada sesuatu yang lebih besar. Atau kalau bahasa moden kita, follow. Kita follow je, maknanya kita serah dah. Orang tu nak kata apa-apa semua kita ikut je. Sebab apa?
Sebab kita rasa dia adalah somebody yang kita boleh follow dia. Jadi masa tu kan kita serah tu. Serah dari sudut apa? Misalnya keputusan. Katalah yang kat sini yang berasa suami dia tu sangat berkepimpinan, itu biasanya isteri dia dah menyerah. Suami dia buatlah keputusan apa pun semua okey. Sebab kita rasa percaya dan yakin dengan dia. Yang banyak sangat jawab ni kadang-kadang sebab tak confident. Tak confident dengan dia. Kita duk berasa dia tu kalau buat keputusan ikut nafsu, kan? Kita berasa dia tu kalau buat keputusan selalu tak betul. Kita berasa tak confident dengan dia, kita takkan serah diri. Sebab itu sebenarnya kaedah kepimpinan dalam rumah tangga tu Nabi ajarkan si lelaki tu yang bina diri dia sampai isteri boleh serahkan diri. Sebab wanita tu ada fitrah dia nak serahkan diri dia. Jadi isteri tu boleh follow je suami tu, dan suami tu bertanggungjawab untuk memberikan arahan dan melindungi keluarga dia bagi arahan yang bertepatan dengan kehendak Allah. Itu yang sepatutnya. Dan waktu itu insya-Allah isteri tu akan mudah untuk ikut, mudah untuk taat. Baik, tawakal pula. Baik, aku bertawakal. Tawakal tu maknanya aku bertawakal. Apa maksud tawakal? Maknanya berserah dan bergantung sepenuhnya kepada takdirmu dalam semua perkara dan urusan. Ini maksud tawakal. Jadi kalau kita kata, oh aku tawakal, yang tinggal rumah kita tu, kita dah tawakal. Apa maksud tawakal? Tinggal rumah kita kosong, tak ada orang, datang surau. Okay, kita tawakal. Apa maksud tawakal? Kita serahkan, kita serah dan bergantung sepenuhnya kepada pentadbiran Allah. Jadi kita serahlah, Allah nak buat rumah kita jadi macam mana pun, nak balik kampung ni kan, tu kena tawakal tu. Dan tawakal mesti dimulakan dengan usaha. Nanti kan balik kampung tak kunci rumah lah. Tawakallah, serah pada Allah. Kan? Terpulanglah Allah. Kalau Allah nak jaga, dia elok juga. Kita pernah pun tak kunci rumah, okey je. Tu kan kita tawakal. Salah tu bukan tawakal. Kan? Tawakul nama dia. Maknanya kita tak berusaha. Jadi kita kunci rumah, kalau ada pokok, ada binatang. Jadi maknanya kita kata yang namanya kita bertawakal, kita usaha untuk jaga, usaha ni nak balik kampung pun usaha dengan kenderaan kita. Tak boleh dengan kenderaan kita tu dah tahu dah tak berapa nak elok kan. Dah ada rosak sana rosak sini, kita kata tak buat apa-apa, tawakal je. Jadi tawakal ni maknanya kita setelah kita usaha semua okey, bagus, semua dah okey dah, tapi kena tawakal. Sebab walau okey macam mana pun kita tak tahu nanti apa takdir yang akan berlaku di tengah jalan, kan? Apa takdir yang akan Allah tetapkan. Rumah yang kita tinggalkan tu kita tak tahu apa yang Allah akan takdirkan kepada rumah tu. Lepas kita tawakal, nanti jadi apa-apa kita okey, insya-Allah. Baik, kemudian anabtu. Anabtu maknanya aku kembali. Dalam doa tadi, kepadamu aku kembali. Baik, kata kerja ini diambil daripada perkataan al-inabah yang bererti perihal kembali kepada mentaati Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Baik, perkataan anabtu maknanya daripada inabah maknanya kita kembali. Baik, kembali tu maknanya apa? Kembali mentaati Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita sebut dia kembali mentaati dan kembali mendekatkan diri pada Allah? Sebab asalnya kita macam tu. Asal kita tu memang nak taat dengan semua perintah Allah. Asalnya fitrah manusia. Kenapa kita kata fitrahnya macam tu? Sebab satu, Islam agama fitrah. Bila Islam agama fitrah, maknanya segala perintah Allah sebenarnya sesuai dengan fitrah kita. Jadi secara fitrah sebenarnya manusia ni tak belajar pun dia akan taat. Dia jadi macam binatang. Binatang dia fitrah. Jadi binatang ni dia sentiasa buat apa yang Allah kehendaki daripada dia. Sebab dia tak ada istilahnya kehendak atau kepentingan dunia, maka dia selalu bertindak ikut fitrah dia. Manusia asalnya fitrah kita memang nak taat, sebab segala perintah Allah tu memang ikut fitrah kita. Contoh, bila Allah suruh kita supaya berbaik-baik, kan? Supaya merasakan kawan-kawan kita ni kan sesama Muslim adalah bersaudara, supaya kita menjaga hubungan sama manusia, kan? Kita menghormati orang lain, itu fitrah kita asalnya. Asalnya macam tu. Kan? Bila kita melihat kemungkaran, Islam suruh apa? Suruh berhentikan. Asalnya macam tu fitrah dia. Kalau nak tahu betul tak betul, tengok budak-budak. Budak-budak dia masih fitrah. Budak-budak dia boleh laser je kan. Nampak benda tu salah, dia boleh cakap terus. Itu fitrah asal kita. Kenapa bila dah dewasa tak buat macam tu?
Ada kepentingan kan? Ada kepentingan. Dan kepentingan tu mungkin berbentuk nak jaga perasaan orang kan, berbentuk takut kita hilang jawatan, pangkat, takut orang tak suka kita kan. Itu semua kepentingan. Jadi manusia asalnya fitrah. Sebab tu yang Islam ajar, kalau kita nampak kesinambungan, kenapa Islam ajar kita ikhlas? Itu sebenarnya kalau kita betul ikhlas, kita berjuang untuk ikhlas, kita akan balik ke fitrah. Sebab ikhlas menyebabkan kita tidak ada apa-apa kepentingan dunia. Bila tak ada apa-apa kepentingan, kita balik ke fitrah. Bila kita balik ke fitrah, kita sihat insya-Allah. Sihat segala mental, fizikal, jasad, rohani kita semua sihat. Kan? Spiritual kita semua akan sihat. Sebagaimana haiwan, bila dia ikut fitrah dia sihat. Bila dia dia gini, haiwan dia takkan tak ikut fitrah, dia memang akan ikut fitrah. Cuma yang buat haiwan tak ikut fitrah tu manusia. Masa tu baru haiwan tu sakit. Sebab manusia lah yang buat dia sakit. Contoh kucing kan. Kucing yang liar sihat kan. Ada kucing liar kencing manis darah tinggi? Tak ada. Yang kencing manis darah tinggi tu kucing yang orang bela kan. Dan kita tengok kucing liar tak ada obesity kan. Jadi dia ikut fitrah dia. Sebab dia makan dan berhenti bila kenyang. Berhenti bila dah cukup lah kan perut dia. Dia takkan makan sampai sandar. Tak pernah nampak lagi kucing tu sandar. Perut dia penuh sangat. Lepas tu pegang perut. Itu kartun lah dia buat. Kan? Tapi real dunia nyata tak ada. Sebab kucing dia takkan makan kalau dia kenyang. Sebab tu kalau dia kenyang, kita bagilah dekat dia kan. Ingat nak bagi makan kat kucing. Dia tengah kenyang. Kita bagi mula-mula ikan biasa. Oh dia tak usik. Kita bagi ikan mahal sikit. Dia tak usik juga. Bagilah ayam, itik, kambing golek semua dia tak usik kalau dia tengah kenyang. Tapi kalau dia tengah lapar, tulang ikan pun dia makan. Sebab fitrah dia. Manusia kalau balik ke fitrah, kita akan jadi macam tu. Tapi susah sebab kita tu ada akal, banyak akal. Bila banyak akal ni jadi tak fitrah tu. Jadi macam-macam kepentingan kita nak. Tengok kita kan, bab makan tu kan, kalau fitrah, nanti 1 Syawal nampak lah tu. Kalau ikut fitrah, orang hidang banyak ni, keperluan kita makan, banyak tu kita makan. Lepas tu kita pergi lagi rumah seorang lagi, dia bagilah kambing golek ke, ataupun tiba-tiba ada rusa ke kan. Ada sate rusa ke kan, special sikit kan. Ada apa lagi, tiba-tiba ada pula open house daging wagyu, mana tahu kan. Ada jutawan nak bagi. Dah kenyang tadi dah sudah dah makan mi bandung, makan nasi lemak kan, makan ketupat, kenyang. Tiba-tiba ada daging wagyu, makan lagi tak? Makan kan. Kan rasa. Tapi rasa dah lah orang bagi free, takkan rasa sepotong je kot. Kan? Apa salahnya sekeping? Itu kepentingan. Tapi kucing cuba dia baru lepas makan tulang ikan, tulang ni kan, kenyang, bagi daging wagyu, dia tengok je. Sebab tu fitrah dia. Dan yang manusia bagi makan sampai dia gemuk tu, itu makanannya tu. Makanannya tu yang dia proses sampailah kucing tetap fitrah. Dia tetap tak akan makan lebih. Tapi macam mana boleh jadi gemuk? Makanan tu buat dia gemuk. Itu manusia yang buat. Manusia yang olah sampai akhirnya kucing tu jadi obes. Sama ada dia terlebih makan ataupun kandungan makanan yang dia tak rasa kenyang, kan, menyebabkan akhirnya dia lebih makan terlebih. Itu dia kita katakan namanya makhluk ni. Bila kita kata kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada fitrah kita, iaitu kita nak taat. Sebab tu dia kata kembali. Jadi fitrah kita memang nak taat kepada Allah sebenarnya. Sebab apa yang Allah perintahkan sesuai dengan keinginan kita. Sebab tu contoh kalau dalam bab kahwin, fitrah manusia memang nak kahwin. Nak berpasangan tu fitrah. Sebab Allah bagi tahu, Allah cipta dunia ni semua berpasangan. Tiba-tiba sekarang banyak perempuan fobia kahwin. Tak mau kahwin. Takut nanti jadi macam orang tu, orang nu, orang ni. Jadi macam drama. Drama pun sama ke? Macam drama tu, susah hatilah, takut, risau. Itu tak fitrah. Sebab apa? Sebab dia dah didorong oleh perasaan takut dia, perasaan fobia, kan? Banyak benda-benda lain. Fitrah asalnya dia nak berpasangan. Walaupun mula dia takut-takut, lepas tu nanti kalau balik kampung asyik kena tanya je. Lah kali, kahwin je lah. Letih dah nak ditanya. Ataupun tak mau balik kampung, tu lagi lah. Tak mau balik kampung, asyik tanya je. Ni cadangan yang rasa letih orang tanya, pergi cari sampul raya yang tulis, jangan tanya saya nak kahwin bila. Ada orang jual.
Sampul raya tu tulis, jangan tanya saya nak kahwin bila. Tu bagi sampul tu. Kosong pun tak apa. Kalau rasa, yelah bujang-bujang kadang tak apa-apa ada duit nak bagi duit raya. Yang penting ada tulis tu. Jadi bagi ke mak-mak saudara ni yang rajin tanya ni. Selalu mak saudara lah sibuk kan. Sepupu-sepupu yang dah kahwin kan. Jadi itu kan kita kata keadaannya asalnya fitrah kita nakkan berpasangan, tiba-tiba datang kejadian menyebabkan kita keluar daripada fitrah. Jadilah susah hidup kita ni bila kita lawan fitrah. Baik. Jadi betul maknanya kita nak cuba kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah kita. Dan sebenarnya kalau kita pergi detail satu persatu akhlak-akhlak yang Islam ajar, itu adalah untuk kembali kepada fitrah kita yang asal. Sebab itu zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu sehat dan kuat. Salah satunya sebab dia orang fitrah gitu. Balik ke fitrah je. Jadi sebenarnya senang. Asalkan balik ke fitrah. Tapi susah tu pasal itulah banyak akal. Banyak akal. Baik, kemudian bika khasam tu. Hanya dengan hujah dan pertolonganmu jua aku berhujah dan melawan musuh-musuhmu. Yakni aku berhujah dan berdebat dengan musuh-musuh Allah semata-mata kerana-mu. Baik, kita tengok ada footnote nombor 2. Nombor 2 ni footnote dia kitab rujukan ya, Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ni nama kitab syarah kepada Riyadhus Salihin juga. Jadi yang kita baca sekarang Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Salihin, orang lain tulis. Ada lagi kitab lain Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin juga, orang lain tulis. Jadi Riyadhus Salihin ni ada banyak ulama yang mensyarahkan, menguraikan. Okay. Baik, kemudian footnote yang ketiga tu Yang ketiga tu yakni aku berhujah dan berdebat dengan musuh-musuh Allah. Baik, dalam Nuzhatul Muttaqin disebut a'da Allah dengan makna musuh-musuh Allah. Sedangkan ganti nama yang digunakan bagi merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini ialah ganti nama kedua, iaitu engkau. Dalam bahasa Arab, perubahan jenis kata nama kedua kepada ketiga seperti ini dibenarkan dan dipanggil iltifat. Seandainya para pengarang berkata a'da'aka, iaitu musuh-musuhmu, hilanglah unsur iltifat tersebut. Allahu a'lam. Dia ni kaedah bahasa Arab. Jadi ada iltifat ni maknanya mula-mula kita cakap kamu, lepas tu tiba-tiba kita cakap dia, padahal benda yang sama. Jadi kalau dalam hadis ni maknanya dia guna wabika khasamtu kan, maknanya dia sebut mula-mula kepada engkau, tiba-tiba bila sebut tentang musuh-musuh tu dia sebut dengan kata ganti nama ketiga. Contoh lain ginilah, kalau bahasa kita katalah kita cakap dengan orang, mungkin biasa kita buat, kita cakap dengan orang depan kita, kita kata contohlah dalam bab makan kan, nak buka puasa contoh kan, saya tahu kamu suka makan, contoh kita cakap dengan dia, saya tahu kamu suka makan martabak, tapi dia tiba-tiba dia gitu kan, tapi dia tu sebenarnya orang tu lah, ataupun mak-mak dia kadang cakap depan bapak dia tapi bapaknya gitu kan, maknanya kita cakap kamu, lepas tu tukar kepada dia gitu, padahal dia tu masih lagi kamu. Macam kita katalah cakap dengan awak ni memang macam ni alah dia tak apalah kan? Padahal dia tu orang tadi tu lah yang awak gitu kan. Maknanya tukar kata ganti nama ni dalam bahasa Arab ada kaedah dia, iltifat. Jadi ada makna bila kita cakap macam tu. Biasanya masa bila tu tiba-tiba kita tukar dia, masa nak perli kan, masa nak perli kan, orang tu ada depan kita tapi pakai dia kan, lepas tu buat tak nampak pula dia kan, tu masa nak perli dia tu. Itu kaedah bahasa. Jadi kat sini maknanya kita bersandar kepada Allah SWT untuk kita berhujah dengan musuh-musuh kita. Jadi bila kita musuh ni musuh Allah, musuh kita ni hanya musuh Allah. Kalau musuh kita tu kita kata siapa musuh awak? Jiran sebelah. Siapa lagi musuh awak? No, sepupu. Sepupu awak kat kampung tu. Siapa lagi? Itu semua bukan musuh kita. Itu saudara kita. Musuh kita hanya musuh Allah. Siapa musuh Allah? Nombor satu yang Allah sebut dalam Quran, musuh kita juga adalah syaitan. Syaitan di kalangan jin dan manusia. Kalau rasa sepupu kita tu masa tu setan, mana tahu kan, setan Yahoo. Tiba-tiba setan Yahoo tu sepupu kita rupanya gitu. Contoh nak kata na'udzubillah pun ada lah, lebih kurang gitu kan.
Yang tu tak apa sebab dia dah jadi musuh Allah untuk masa sekarang. Selagi dia tak taubat. Kita tak tahu kalau tiba-tiba dia taubat kan. Maknanya tak apalah kita benci dia sebab dia jadi musuh Allah kan. Jadi maknanya syaitan di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia dia buat perang dengan syaitan lah. Baik, kemudian musuh Allah juga orang yang memang memerangi agama Allah. Jadi boleh kita nak benci mereka sebagai musuh Allah, itu juga musuh kita. Kita tak suruh hilangkan musuh, kita suruh tukar musuh. Tukar. Sebab apa tukar? Sebab Islam agama fitrah dan Allah bagi tahu memang kita ada musuh. Jadi siapa yang suruh jangan bermusuh dengan siapa-siapa, silap. Jangan ajar orang untuk tak bermusuh. Kita lawan fitrah. Sebab tu pakai orang dalam dunia ni mana ada tak gaduh? Siapa sini tak pernah bergaduh? Kalau mengaku tak pernah bergaduh, mari kita interview dia balik. Ingatkan dia balik zaman kanak-kanak, betul ke tak pernah berebut Lego? Betul ke tak pernah bergaduh lawan bila kita kalah kan? Baik, kemudian kita tengok muka surat 270. A'udzu maknanya aku berlindung bi'izzatika dengan keperkasaanmu, yakni dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Baik, bila sebut perkasa, perkasa ni maknanya kalau manusia perkasa, maknanya dia kuat kan? Gagah perkasa. Baik, kalau Allah maha perkasa, kita tak boleh imagine fizikal kan? Sebab kalau manusia perkasa fizikal. Baik, kalau Allah maha perkasa, maksudnya gini. Baik, kalau orang kuat, maksudnya benda yang orang lain tak boleh angkat, dia boleh angkat kan? Benda orang lain tak boleh tolak, dia boleh tolak. Benda orang lain tak mampu buat, dia boleh buat. Nabi Musa ni antaranya orang yang perkasa secara fizikal. Satu, sebab Nabi Musa pernah tumbuk orang, sekali tumbuk mati. Tu tanda perkasa tu. Nabi Musa juga pernah angkat batu yang menutup satu telaga, yang batu tu hanya mampu diangkat oleh 10 lelaki yang gagah perkasa. Tapi Nabi Musa boleh angkat seorang. Tu keperkasaan Nabi Musa secara fizikal kalau manusia. Baik, maksudnya dia mampu buat apa yang orang lain tak boleh buat kan? Baik. Dan itu biasanya kalau manusia sifatnya fizikal, barang-barang itu. Tapi kalau Allah maha perkasa, maksudnya tidak gini, maksudnya kalau Allah nak buat sesuatu, maka tak ada siapa pun boleh halang. Itu maha. Jadi tak ada batasan lah kan? Kalau Allah nak misalnya satu bangunan tu yang kita megah buat sampai 5 tahun nak siap satu bangunan tu, kita rasa hebat dan bangga sangat dengan bangunan tu. Kalau Allah nak terbalikkan bangunan tu, tak ada siapa boleh halang. Dan itu dah terbukti kan zaman berzaman kan? Allah terbalikkan bumi Qarun kan, jadi tasik kan, diterbalikkan macam tu saja, tak ada siapa boleh halang. Allah nak tenggelamkan Fir'aun yang orang semua nampak hebat, berkuasa, gagah dengan segala kemewahan, segala pengikut-pengikut dia. Sekali Allah nak tenggelamkan dia di laut, tak ada siapa boleh halang. Itu maha perkasa Allah kan? Jadi kalau kita misalnya kan, Allah nak buat kita, contoh kita ni struggle nak kurus, kau main susah contoh kan? Kau main susah. Tapi kalau sekali Allah nak bagi bangun tidur terus kurus, boleh. Cuma Allah tak buat lah selalu-selalu jadi gitu, nanti pelik pula gitu kan. Kan kat dunia ni semua ada sebab kan? Jadi Allah menjadikan sebab itu kan? Ada juga yang kurus nak gemuk tak dapat-dapat, ada juga kan. Yang kata aku ni nak gemuk, susah betul lah nak gemuk. Macam mana cara dia? Kalau Allah nak buat bangun tidur tiba-tiba tembam bulat muka, boleh. Tu kata perkasa tu boleh, tapi Allah tak buat lah, pasal nanti jadi kacau bilau dunia ni. Asyik benda pelik-pelik je gitu kan. Jadi benda pelik-pelik ni boleh kadang-kadang je. Tak boleh selalu-selalu sangat ya. Selalu-selalu sangat dia jadi dia kan ada hukum alam gitu kan. Jadi yang kadang-kadang tu kita panggil dia miracle kan. Satu keajaiban. Baik, itu perkasanya Allah. Baik. Kemudian pengajaran daripada hadis ni, yang pertama, kewajipan bertawakal kepada Allah SWT semata-mata dan meminta pemeliharaannya daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Kerana Allah SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Oleh itu, ia sahajalah tempat bergantung yang sebenar. Manakala makhluk pula semuanya lemah serta berakhir dengan kematian dan kemusnahan. Dengan sebab itu mereka tidak layak untuk menjadi tempat bergantung. Jadi tawakal ni maknanya kita bergantung. Jadi kalau nak bergantung hanya kepada Allah.
Dan jangan bergantung kepada mana-mana manusia pun. Ini contoh kalau hari ni dalam isu Gaza. Kita sebagai umat Islam kita semua kena letakkan pergantungan kepada Allah. Sedangkan orang kafir kita tahu dia bergantung dengan US, dia bergantung dengan Yahoo tu kan. Nak sebut setan ke Netan. Dan ada orang dah tukar nama dia setan Yahoo kan. Baik, dia orang kan bergantung sama-sama dia kan, bergantung dengan kuasa besar, nanti pergi buat pembincangan dengan negara sana, negara sini, bergantung dengan manusia. Kita orang beriman kena bergantung kepada Allah. Itu yang Quran ajar. Jadi sekarang kita misalkan, mungkin kalau ibu-ibu fikir, aku boleh buat apa untuk Palestin? Tak, letakkan pergantungan kepada Allah bahawa Allah boleh melakukan sesuatu. Yang akhirnya kita tengok macam mana Gaza itu tetap masih boleh bertahan dengan sangat teguh dan kukuh sampai sekarang. Kan? Kalau dunia dah mengiktiraf lah kan, maknanya kalau nak kata kemenangan secara ketenteraan, tetap orang Gaza menang. Sebab IDF tu dia dah banyak dah yang sakit mental kan. Kalau tentera sampai sakit mental, kalau kita nak katakan sakit mental tu wajar, jauh lebih wajar lah orang Gaza yang sakit mental kalau betul lah kan. Sebab kan tiap-tiap hari tengok kematian orang yang disayang itu. Kita lah hari ni cuba tengok kematian seorang je, orang yang kita sayang dengan keluarga, sakit mental berapa lama? Sedih, menangis, tak selera makan berapa lama? Itu baru seorang dan matinya secara wajar. Misalnya memang dah sakit lama kan, wajar kan, tetap kita sedih. Mental tak berapa nak normal masa tu, tak boleh nak fikir apa-apa dah. Gaza tu lebih parah pada tu. Kematiannya tiba-tiba kan, tak dijangka. Dan bukan seorang. Syahid Ismail Haniah tu, sebelum dia syahid, itu dah 60 keluarga dia mati syahid. Maksudnya seorang dan kadang-kadang serentak berapa orang itu, orang-orang yang disayangi. Itu kalau nak sakit mental boleh sangat. Tapi kita tengok orang Gaza semua sihat mental dia. Sebab apa? Pergantungan kepada Allah. Memang kita kalau nak sihat bergantung sepenuhnya pada Allah. Yang itu nama dia tawakal. Jadi wajib bagi orang beriman untuk bertawakal. Wajib. Ni nak raya kan, walaupun dah beli dah beras untuk buat ketupat, dah beli daging cukup untuk buat rendang, tapi pernah tak tiba-tiba ketupat tak jadi? Tu cuba tanya balik, masa buat ketupat tu nak masuk dalam periuk rebus tu, tawakal tak? Ini ibadah ni malam raya kan. Jadi lepas ni masak ramai-ramai tu buat announcement. Okey, kita masukkan ketupat dalam periuk, sama-sama kita bertawakal kepada Allah. Tawakal apa pula ni buat ketupat? Memang kita kena tawakal. Lepas kita dah buat elok-elok dah ketupat tu kan, dah cukup letak beras semua dengan air, semua sukatan semua dah elok, kena serah pada Allah. Tak tahu nanti tiba-tiba Allah nak bagi, tiba-tiba tumpah ke periuk dia, kita tak tahu kan. Tiba-tiba nak hangit, kita tertidur ke kan, tertidur sampai kering air dia. Ketupat tak jadi dah berapa banyak kali dah kan. Jadi cair lah, jadi lembek kan, tak jadi macam-macam, rendang hangit kan, yang sampai beralamak-alamak tu kan. Dah tak tawakal kan mula-mula. Duk alamak tawakal. Kalau dah tawakal tak alamak dah kita. Kita kata alamak dia lain tu kan. Mak, kita punya rendang tak jadi. Kita kan dah tawakal, jadi tak apalah, kita cari alternatif lain. Jadi tawakal ni kesan dia nanti. Jadi apa-apa pun musibah kita okey kan. Ni baju raya pun kadang-kadang ada kes ni, baju raya cucu gunting. Kalau kita dah tawakal pada Allah, kita dah gosok ayat gantung tempat elok dah, serahkan pada Allah. Apa nak jadi, lepas tu kena gunting dengan cucu, takdir lah. Ambil baju raya tahun lepas lah gayanya kan. Nampaknya kan. Itu takdir kita. Itu tawakal musim raya ni, kena banyak tawakal ni. Nak pergi masjid, nak solat, konon-konon nak duduk depan sekali, tiba-tiba sakit perut dah, nak keluar rumah sakit perut. Sampai je nak semayang, orang dah habis dah. Jadi kita tak tawakal tu kan. Tawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Apa nak jadi pagi raya, kita usaha yang terbaik. Jangan mulakan pagi raya dengan peperangan, perang dingin cari baju raya tak jumpa, orang tu salah, orang ni salah, berebut nak gosok baju. Tu macam-macam tu. Baik, insya-Allah. Sekadar tu selamat Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang berjaya menghadapi Ramadan dengan tawakal yang penuh. Malam raya buktikan
kita ahli surah An-Nur yang ada kelas pada hari ni, online pun ada yang ada kelas pada hari ni. Raya ni kita beza sikit, beza sikit. Anak cucu tengok kat rumah tu, ya apa sebab pula mak buat ketupat tawakal pula, sebelum ni tak ada pernah sebut pun. Tu lain dah tu kan. Maknanya kita paling kurang kita dah sedar ni, apa yang kita usaha akhirnya kita kena serahkan pada Allah, sekecil-kecil je pun. Ya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Maaf saya batin juga dari saya. Mudah-mudahan yang nak balik kampung tu Allah selamatkan perjalanan kita. Kita serah kepada Allah juga kan. Kita dah usaha melakukan perjalanan, mempersiapkan perjalanan kita dengan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah jaga. Wallahu a'lam. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dalam surah An-Nas. Bismillah.